Okay, Assalamualaikum. So, kita punya YouTube dah berwajah baru. Penuh dengan warna oren. Sekarang saya dekat event Shopee House. So, dekat sini dia ada showcase pelbagai produk untuk kita buat affiliate. So, bagi siapa-siapa yang kehilangan affiliate income, boleh try buat Shopee semua. Sebab dekat sini macam-macam produk juga. Kita boleh tanya dia macam berapa persen commission dia nak bagi. Dan produk tu okey ke tak untuk kita promote. So sebenarnya it's not the end of the world. Kalau korang hilang income ke apa, just cari je lah income baru. So dekat sini ada aircon Coven. So dia tunjuk lah apa oven apa semua tengok. Boleh cabut macam tu senang. Kalau korang rasa senang korang nak promote, boleh lah kita tanya. Jom saya pergi tanya Coven ni macam mana. So dekat sini apa yang menarik? 26 is one our latest product. Oh, ni untuk apa? Ni manual punya lah. Ni kalau saya jual ni berapa persen dapat commission? Sekarang 7%. 7% untuk hari ni saja ke? untuk overall Untuk overall lah. So, untuk produk Coven, barang apa yang commission paling tinggi? Kalau kita jual? This one. Best seller kita lah. Ni berapa harga? tak ada promotion maybe 199. 199. 100 something lah. So kalau dia punya ni boleh tukar semua lah. Ada spare part lah. Bukan spare part. Apa tu? Ni. Kita boleh beli separately lah. Ada provide tu satu free dan satu extra. Okay. So apa yang special produk ni daripada produk lain dekat luar? So compared to macam ada 3 separate compartment lah. 3 separate. Clean water dan dirty water. Clean water, dirty water. So dia separate automatic lah. It will separate. So kalau macam like other brands, you keep using the same water. This one won't use the same water lah. Okay. So senang lah. Satu kali buat je. Just example macam boleh sepak. Ni dia punya transparent. Transparent macam ni. Saya boleh letak ikan lah. Untuk display saja. So nak bagi tahu dia boleh pisahkan dia punya air kotor dengan air bersih. Betul, clean water. Alright. So dekat sini tengok 7% commission untuk jual barang ni. Nampak? RM199, 7%. Kalau kau dapat jual 100, kaya mat. Okay, so macam korang tengok tadi, kita dekat Coven tadi kita boleh tanya pasal vacuum, pasal apa semua, percentage commission yang dia akan bayar kita. So sebagai Shopee affiliate ni, yang kita boleh orang kata opportunity-nya lagi banyak. Kita boleh jual macam-macam jenis barang. Dan kalau barang tu betul-betul bagus, senang kita nak jual. So macam dekat depan saya sekarang ni ada Lion Shield. Saya pun tak tahu kenapa saya nak pergi tanya. So bila korang pergi Shopee House macam ni, nampak produk, tanya apa benda yang bagus apa semua. Dan kalau korang rasa korang boleh jual barang tu, korang jual lah. Okay, so dekat depan saya sekarang adalah Lion Shield. Boleh tanya Lion Shield ni jual apa? Mobile gadget accessories. Mobile gadget accessories. Casing. Ni untuk iPhone barunya. Ringan tu. Ni berapa harga? 40 lebih, 40 lebih, 50 lebih. Jika you pergi kami punya live, ada voucher juga. Ada voucher juga. So kalau untuk affiliate, berapa persen? Jika you join sekarang, 25%. Kalau join sekarang 25%. Kalau join nanti? Kami boleh berbincang lah. Boleh bincang lah. Okay, so kalau untuk affiliate, untuk 25% tu ada expired tak? Ada expired. Maksudnya berapa lama dia bagi 25% ke? Nanti dia drop 7% ke? 10% ke? Itu kami boleh berbincang nanti. Boleh nego. Okay. So lagi barang apa lagi menarik? Ni? Yang ini menarik. Dia boleh pusing-pusing. Smooth lah bunyi dia. Hey. Sedap bunyi dia. Dia semua lah. Dia macam ada klik. Dia bukan macam pusing kosong lah. Yang ni berapa? Kalau macam ni? Yang ni lepas tu kami ada voucher dengan apabila payday ke PGT ke kami pun ada sales. So untuk affiliates ada voucher juga untuk saya bagi orang ke apa ke? Macam bagi tahu sekarang ada voucher.
Itu kami boleh bincang juga. Semua benda boleh bincang nampak. So special affiliate, kalau contoh saya buat live stream dekat Shopee, saya pun boleh promote juga barang you lah. So kalau dekat secara live stream ke video ke, ada special offer ke, special commission ke, ataupun ada dapat free sample ke. Juga you boleh buat dalam Shopee video ke, tapi boleh request sample. Boleh request sample nampak. So walaupun korang tak beli, korang boleh request sample dan buat video dan still boleh earn commission. Boleh tag. Tag Lion Shield. Oh, dia punya ni. Ingat screen protector. Oh, ni dia punya ni. Apa dia punya screen protector? Fingerprint detect semua Boleh. Fingerprint detect. So problem dengan S25 Ultra ni, dia punya fingerprint sensor pada screen tau. So kebanyakan screen protector dia tak detect kita punya jari. So nanti kita try dia punya fingerprint sensor, okey ke tak? Okay, so tadi kita dah settle pergi dekat yang macam bahagian telefon apa semua. So dekat sini kalau korang tengok Titans ni dia ada buat kits and supplement. So kalau korang ada buat macam konten berkenaan kesihatan kanak-kanak ke apa ke, mungkin sesuai untuk korang promote barang macam ni. Tapi macam saya ni banyaknya promote pasal kancil, pasal lifestyle. So mungkin saya boleh try promote Karegai. Karegai saya tengok dia macam ada jual apa? Macam benda-benda untuk detailing Yang ni barang-barang detailing Yes. Okay, boleh explain tak sikit barang-barang kat sini? So, welcome. Ini Karega. So, ini ultimate coating kami. Ultimate coating kalau ni apa? orang untuk kereta nak kasih dia kali saya guna ini. Dia tahan 1 bulan tau. So, dia beza dengan brand lain. Yang ni chemical dia kuat ke Dia safe tak punya kuat, lah? Dia safe untuk kereta, untuk motosikal anda juga. So, kenapa guna coating ni? Sebab kamu punya kereta kalau ada coating, kotoran atau habuk Dia senang cuci lekat. tak senang lekat. So every time you cuci, you buat coating, lama-lama dia punya kereta akan lebih coated, then very shining lah. Okay, kalau contohnya saya ni macam newbie detailing macam tak reti sangat. Kadang-kadang buat dalam micro proses, scratch lah apa cuci semua. kereta anda, so sangat senang. Tambah 1 step saja. Macam mana? Maksudnya, lepas cuci kereta, sebelum keringkan kereta, you guna spray ini, spraykan seluruh badan kereta, baru lap kering. Baru lap kering, spray, baru lap kering So kalau dia tak sekata ke macam mana? Show them the ultimate coating. So kami bagi anda tengok itu video. Boleh? Senang diguna. Proses dia senang. Ada tutorial semua kalau contoh saya beli barang ada tutorial lah. So ini sangat special dari Karega. Kami semua produk kami ada tutorial, ada explanation. Sampai anda capai. Sampai boleh clean sendiri Ini ultimate coating video kami. Okay, ini video Biasa punya kereta kalau tak ada coating dia tak kali saya. So bila you jalan raya kena itu kotoran just macam tu je lah. Satu botol ni berapa lama? 500 ml. Berapa lama boleh guna? Dia boleh 10 kereta, seluruh badan kereta. So kalau satu kereta 10 kali cuci Satu ni berapa harga? Berapa harga? 40 RM40. So ada voucher Shopee lagi. Macam saya ni affiliator Shopee. So berapa persen kalau saya promote Karega punya produk? 15% sekarang Yes. So 15% ni dia maintain lama ke dia memang bagi fix 15%? So far sekarang sudah launch 3 bulan pun 15 lah. Masih 15%. So commission kami tak ada turun, akan naik lagi. Tadi RM40, 15% dalam ringgit. Saya pun susah juga. RM7. Tak payah. tak payah simpan stok apa semua. Orang boleh beli direct Shopee. Add to cart macam-macam barang lagi 15%. So barang pun kualiti baik Dekat sini dia ada tunjuk contoh. Ini kami biar windscreen coating. Brand Karega. Orang nak cari sendiri boleh. Tapi kalau malas nak cari boleh klik link Shopee dekat bawah saya letak untuk produk Karega Okay, thank you. Thank you. Alright. Sama lagi Sampel sabun kami. Okay, alright. So bumi 3. So dia ni boleh try terus dekat boleh try terus. Ada body, ada foam spray, buka. Masuk dalam. Okay, satu cuci untuk satu kereta. Satu cuci. So kalau beli 2 liter ini, 40 kereta boleh cuci. Oh ni 40 satu botol ni 40 kereta boleh. Maksudnya 40 kali cuci. So sangat jimat. Kalau cuci hari-hari pun
sehari-hari sebulan pun orang tahan lah. Tapi selalu Mesti tahan. 6 bulan boleh ya. Untuk 1 minggu cuci 1 kali mah. Weekend punya So kerja mah. 4-10 bulan lah. Dia kena setahun. So satu. Kau bukan setiap minggu kan kau cuci kereta. 2 minggu sekali kan. Ya dah. So thank you. Alright, thank you. Okay, so macam ni bila kita datang Shopee House, dia akan bagi sampel. So nanti kita boleh buat video tengok contoh cara nak, orang kata bukan cara cuci sama je. Cuma kita nak tengok kualiti dia, macam mana dia punya foam apa semua. Tapi kalau korang nak beli ni, berapa? 15% tadi? Yes. Saya dapat commission 15%. Jangan lupa support. So dekat sini dia orang tengah buat live So kalau korang nak buat affiliate Shopee, tak semesti korang kena buat video ke apa ke. Korang boleh juga buat live macam dia orang tengok. Dia tunjuk barang. Lepas tu ada lampu sikit. Lampu tu nak bagi cantik lah video korang. So boleh tunjuk barang apa ada. Ni macam ni dia jual kasut. So ada backdrop sikit. Susun-susun macam, kalau korang rumah korang ada space yang besar macam ni, korang dah boleh buat live dah. So live pun dia ada commission juga. So tu lah. Jom kita pergi tempat lain pula. So sekarang kita ada dekat View Boss Malaysia. Kalau korang tengok kat sini dia bagi affiliate 15% commission ni paling rendah 50% ni paling minimum dan boleh pergi 30 kadang-kadang. Korang kena up to date tengok promotion pada View Boss. Dan bau dia korang mungkin tak nampak pada dalam video, biar saya tolong test bang. Orang kata top selling fragrance kita orang dah terjual sebanyak 300,000 botol. 300,000 botol untuk bau ni. Ni apa benda bau dia? Know your ex. Not Your ex. Oh, jangan know not your ex kan. Not your ex. Oh, sedap juga bau dia. Dia ada bau fruity tu kan. Base dia fruity Dia ada peach dengan lychee. Okay, so this one is untuk lelaki. Kita tak keluar lagi dah. Okay. Dia Mr. Grey. Abang antara yang pertama bau. Mr. Grey ya. Dia bau cinnamon, dia bau vanilla, tonka bean and then coffees. 15% commission, no cap kan? Okay. No cap. Nampak? Just So siapa yang nak buat affiliate, boleh promote View Boss. Kalau bau macam ni, boleh pergi jauh. Okay. So ni pun dah makin ramai ada orang. Saya datang pagi tadi. Kita end video kita kat sini kan. So tadi korang dah tengok dah contoh bila kita datang Shopee House event ni. Kita boleh tanya produk-produk yang kita tak pernah dengar. Lepas tu rupanya produk dia bagus dan kita rasa kita boleh promote, kita promote. Bila kita join juga event-event macam ni, diorang kadang-kadang akan invite kita masuk kat dalam WhatsApp group, dalam Telegram group. So dekat situ dia akan update promo-promo terbaru ataupun dia ada naikkan commission ke apa ke. So kalau korang nak jadi affiliate Shopee ni, korang kena up to date juga. Kena tahu isu-isu semasa macam ni. Lepas tu kalau korang ada connection dengan orang kata group produk yang spesifik, korang boleh buat live pada spesifik produk tu. Dan dia orang boleh juga bagi free sample kat korang. So banyak lagi kita boleh share. Tapi lain kali lah. Lain kali pula saya penat dah ni pegang tangan ni. Jadi kita jumpa lain kali. Assalamualaikum. Peace.